أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskut Kalam kembali lagi bersama saya Ustaz Syaifah Kashif. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan tentang akhlak. Kana khuluqul Quran, akhlak Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, apabila ditanya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidatina Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Maknanya Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Subhanallah. Apa contoh akhlak Al-Quran? Yang pertama sudah tentu sifat sabarnya. Kita melihat bagaimana sifat sabar Nabi SAW sewaktu dicela, dicaci dan dilontar dengan batu sampai berdarah-darah baju Nabi SAW, basah dengan darah. Tetapi Nabi SAW tetap sabar apabila diduga dengan peristiwa di Taif pada ketika itu. Nabi SAW juga seorang yang pemaaf, sentiasa memaafkan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, lembut dalam berbicara, malah tidak mencela sesiapa pun. Itulah akhlak hebat Nabi SAW. Puasa paling susah bukannya perut ya, tetapi puasa paling susah adalah nak puasa lidah, puasa hati dan juga WhatsApp group. Inilah yang perlu kita hati-hati. Kadang-kadang kita selalu sibuk dengan WhatsApp group sampai ada yang mengeluarkan kata-kata fitnah, kata-kata yang tidak sepatutnya untuk kita keluarkan, lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini. Pada hari ini kita jadikan akhlak Nabi SAW sebagai contoh tauladan buat kita semua, buat anak-anak kita, suami-suami kita, isteri-isteri kita, dan sudah pastinya nak mencipta, nak melahirkan generasi insan yang berakhlak dengan Al-Quran, perlulah kita melatih dari mana? Dari rumah lagi. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, pada hari ini latihlah, hidupkan jiwa dengan Al-Quran di rumah lagi. Hasilnya yang pertama, insya-Allah akan lahirlah anak-anak insan-insan yang menghormati orang tua, lebih-lebih lagi hormat kepada ibu bapa. Kemudian sang suami juga berlembut dengan sang isteri. Begitu juga dengan isteri, tidak meninggikan suara kepada suami, dan juga anak tidak melawan kepada ibu bapa. InsyaAllah sama-sama kita menjadikan akhlak Nabi SAW ini sebagai satu tauladan buat kita semua, agar generasi yang lahir dengan generasi Al-Quran seperti para sahabat dapat mengimarahkan lagi agama bangsa kita dalam melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.